Kita kena beringat jalan basah. Bila jalan basah, dia ada sedikit licin. Dan bila jalan basah dan licin ni, motor-motor yang tak ada ABS ni pandai-pandai lah nak hidup. Kena lah beringat dengan leko nak mendobut. Ya, time colah-colah ni. Halah, awal ni nak cik rumah sewa bang, doreh lah sikit. Kajap-kajap lari lah cari tu ya. Alamak, daripada sini dia dah ajak mencari. Kita pun terpaksa lah maintain gear 3 sepanjang masuk. Lalu ni apa hal ni, ada accident ke apa ke? Tak ada rasa ni. Lah ada breakdown. Moga dia pemudahkan urusan owner kereta ni ya. Bukan dia minta nak breakdown tu. Sama lah macam lelaki-lelaki yang ditinggalkan oleh girlfriend bini-bini tu. Dia kan tak minta nak break tu. Tak ada. Bila ditanya sekarang, awak terlalu baik untuk saya. Ayah helah. Macam tu masuk lah. Tak mau dah. Tak apalah. Biarlah saya duduk kat sini. Nampak macam lancar sikit. Terpaksa jugalah berhijrah ke sebelah. Abang ni bawa mutu dengan lahan ditolak emo kaki. Dah macam tak ada throttle pula bawa mutu. Dikayuh emo kaki kan. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?